Dodol dia ada pecahan lah, 3 jenis, dodol, wajik dan juga sagun. Ini 3 main yang kita buat sendirilah. Dodol kita sekarang ada 10 jenis. Dodol asli, dodol durian, pulut hitam, kacang merah, pandan, labu, nenas, jagung, kurma, and then juga dodol buah naga. Kita ada 10 jenis sekarang. 9 ialah yang kita register, kecuali buah naga tadi dah termasuk dalam kita punya persijillah halal. Buah naga belum lah sebab baru lagi. Wajik kita ada 3 jenis, wajik asli, wajik durian dan juga wajik sirat. And then kita ada satu lagi produk iaitu sagun. Itu semua produk hiliran persahan kelapa lah. Assalamualaikum, saya Syahrin Azhar Rasidi, pengurus kepada syarikat Ani Food Legacy yang menghasilkan produk hiliran berasaskan kelapa iaitu dodol, wajik dan juga sagun di Sekincan, Selangor. Kita bermula pada tahun 1999. Kita bermula dengan modal awal sebanyak RM50. Pada ketika itu kita beroperasi cuma pada waktu perayaan lah, musim-musim puasa kita buat dodol kan. Selepas itu pada tahun 2010 kita mula menjual dodol setiap hari tanpa mengira musim, dan pada tahun 2016 kita telah daftarkan syarikat iaitu Ani Food Legacy, dan sehingga kini kami telah menjual lebih daripada 300,000 kilogram dodol sejak daripada tahun 1999, dan kami juga telah berjaya mendapatkan persijillah halal dan mestilah. Idea tu bukan datang daripada saya, datang daripada ibu saya lah. Pada ketika itu tahun 1999, saya ingat ada rancangan kat TV, sama ada Nona ataupun Wanita Hari Ini, diorang ada buat resipi dodol masa tu. Masa saya pun ada kat, saya tengok TV sama-sama dengan mak, tengok, and then ada satu episod tu dia tengah buat dodol. Bila mak saya check, bahan-bahan mentah tu semua ada lah dekat dapur. Okay lah, kita try lah buat dodol katanya. Masa tu arwah ayah saya masih hidup, and then dia buat dodol, kita buat lebih kurang dalam 2 kilo tepung macam tu lah. Dapatlah lebih kurang dalam 5 kilo dodol lebih kurang macam tu lah. And then bila dah buat, mak saya packing, suruh arwah ayah saya jual-jual kat kampung. Jual, sekejap dah patah balik dah. Dah habis jual. Sejak daripada itu, esoknya kita terus beli lagi bahan-bahan mentah, terus buat sampailah nak raya. Okey, masa tu sebabnya kita memang struggle sikit lah. Jadinya waktu-waktu musim perayaan, masa tu lah baru rasa happy sikit. Dapat baju baru, dapat langsir baru, apa semualah kan. Setelah cetusnya idea untuk buat dodol lah pada musim perayaan masa tu lah. Okey, produk kita kan, dodol dia ada pecahan lah, 3 jenis, dodol, wajik dan juga sagun. Ini 3 main yang kita buat sendirilah. Dodol kita sekarang ada 10 jenis. Dodol asli, dodol durian, pulut hitam, kacang merah, pandan, labu, nenas, jagung, kurma, and then juga dodol buah naga. Kita ada 10 jenis sekarang. 9 ialah yang kita register, kecuali buah naga tadi dah termasuk dalam kita punya persijillah halal. Buah naga belum lah sebab baru lagi. Wajik kita ada 3 jenis, wajik asli, wajik durian dan juga wajik sirat. And then kita ada satu lagi produk iaitu sagun. Itu semua produk hiliran persahan kelapa lah. Kita daripada segi packaging kita ada 3 jenis. Untuk yang plastik punya kita ada saiz 1 kilo, setengah kilo dan juga saiz 200 gram. Tapi ni kalau OEM depends kepada kita punya customer, diorang nak macam mana. Macam ada customer kita nak yang tu saiz 250 gram kan, kita boleh buat kan. Ada yang nak 100 gram pun kita boleh buatkan. Yang terbaru kita ada saiz sumi untuk bersaing dengan dodol-dodol kat pasaran. Yang dodol-dodol buat yang dodol 3 segi, kita buat dodol sumi lah untuk bersaing dengan dodol-dodol tu. Dan kita ada juga dodol saiz 30 gram, saiz 60 gram, saiz 80 gram, saiz 120 gram. Itu semua custom ikut yang customer nak lah. Okey, prosesnya contoh kita buat dodol hari ni kan, dia bermula daripada semalam. Semalam tu kita matik kelapa, kita buang tempurung kelapa tu, tinggalkan isi dia je, dan kita masuk kat dalam kita punya bilik lah, bilik proses santan tu. Pagi-pagi staff kita akan datang untuk peras santan. Dia akan parut kelapa dulu, dia akan peras santan, and then sambil dia peras santan dengan parut kelapa tu, saya akan bancuh tepung lah. Saya akan bancuh tepung dalam pukul 7.30 pagi lebih kurang. Kita bancuh tepung, and then sebab kita ialah dodol berteknologi enzim daripada madi, jadinya kita pagi tu kita masak dulu. Tepung tu kosong saja, kita bancuhkan air, kita masak dulu sampai dia capai kelikatan tertentu. Kita akan matikan api, kita akan sejukkan dia kejap, kita akan campur dengan enzim. Enzim bukan pengawet Enzim ni nak bagi dodol tu kekal lembut walaupun 6 bulan. Walaupun kita kata 6 bulan kan, dodol tu kekal anjal, boleh ditarik-tarik gitulah, gooey lah kata. And then masukkan enzim tu, kita akan biarkan dia setengah jam untuk dia sebati. And then bila dah siap peras santan, lepas setengah jam kita akan masukkan santan lah. Bila kita masukkan santan, kita akan hidupkan api. And then around dalam pukul 11 macam tu, kita akan masukkan gula merah, gula, bahan-bahan yang berkaitan lah. Kalau macam dodol-dodol berperisa, tak ada masuk gula merah, kita masuk gula saja. Kita masukkan mungkin campur dengan kacang merah, pulut hitam kan. Dia depends kepada dodol apa kita buat.
bahan mentah yang kita masukkan tu berbeza-beza. Jadinya kita akan monitor dia punya dodol tu sampai lebih kurang dalam pukul 4 petang, 5 petang. Sebab ni mesin baru. Mesin baru ni kita masak dia lebih kurang dalam 6 ke 8 jam dah siap masak. Kalau mesin lama sebelum ni, kita start daripada pagi tadi, nanti pukul 10 malam, pukul 8 malam, pukul 10 malam baru siap masak. Sehari-hari kita buat macam tu lah. Itulah proses yang kita lalui tiap-tiap hari. Kalau macam dah siap proses tu, kita akan sejukkan. Esok pagi baru staff kita akan datang untuk packing. Okey, apa special dekat tempat kita ni kan? Kita stick kepada bahan mentah yang sesemula jadi. Sebab kita boleh claim kita guna kelapa banyak, kita guna santan banyak. Sebab memang terbukti dalam kita punya nutrition fact pun kita memang guna santan tu lebih banyak lah. Sebab apa? Sebab kat Sarawak Berenam ni, salah satunya sebab ialah kalang kelapa tu lebih senang untuk didapati dan harga kelapa dekat sini lebih murah berbanding dekat harga di luar pasaran lah. Contoh dekat Kuala Lumpur, kelapa saiz grade A tu kan mungkin dah jadi RM3.50, RM4. Tapi kat sini kita boleh dapat lagi dalam harga RM1.80 lah, harga direct daripada pekebun. Jadinya harga kita pun kompetitif berbanding harga kita punya pesaing, dan santan yang kita gunakan tu kita proses sendiri. Berbanding kadang-kadang orang kata kalau orang buat dodol, dia orang beli santan terus kan. So kita proses sendirilah. Daripada A to Z kita buat sendiri. Sebenarnya sebelum COVID kan, kita hanya bergantung kepada depan lah, kita punya kedai fizikal. So bila kena COVID, banyak kita punya kawan-kawan usahawan semua bungkus lah. So kat situ kita start jual online. Masa tu baru kita masuk platform, kita masuk Shopee dulu. And then kita tahulah dah ada peluang masa tu sebab orang tak boleh keluar. Jadinya customer-customer kita pun beli online lah. Masa tu kita dapat satu peluang lain lah. Selain daripada offline, kita boleh buat online. And then 2 tahun lepas kita start masuk dekat TikTok Live. Jadinya sale kita double, 2 kali ganda berbanding kita punya yang jualan di kedai sajalah. Sampailah sekarang jualan tu masih lagi macam tu lah. Boleh dikata pada faktor bahan mentah lah. Bahan mentah orang kata kelapa. Contoh bulan lepas ialah musim-musim kemarau. Jadi bila musim kemarau, kelapa tak berapa ada tau. Kelapa tak jadi. Buah tu orang kata buah kelapa tu lawas. Jadi sekarang ni ialah pada waktu musim di mana kelapa tak berapa ada. Jadi bila kelapa tak ada, kita kena bersaing juga dengan kelapa-kelapa perai-perai yang lain. So kalau macam saya kata tadi, harga RM1.80 sebiji kelapa A. Sekarang saya dah kena beli harga RM2.50, RM3. Saya kena bersaing dengan perai-perai dari Kuala Lumpur. Untuk dapat kelapa bekalan yang tak berapa ada tu, kita kena bersaing dengan diorang. So harga pasaran tu tak menentulah. Itu salah satu bahan mentah lah. Cabaran-cabaran lain daripada segi kita nak dapatkan persijilan-persijilan lah. Bagi saya, kita nak buat persijilan ni, contoh macam persijilan halal, persijilan mesti. Untuk 2 persijilan ni, saya pergi kursus start daripada tahun 2018. And then kita dapat sijil halal dulu pada tahun 2024. Sijil mesti kita dapat pada tahun 2025. Berapa tahun? 6-7 tahun lepas kita pergi kursus tu, baru kita boleh dapat. Salah satu sebabnya kita buat sendirilah. Kita tak ada upah konsultan untuk buat sijil halal dengan mesti ni, kita buat sendiri. Jadi dia makan masa yang panjang lah. Okey, dia memang macam tu lah. Sebenarnya kalau ikut yang saya kata tadi, daripada tahun 1999 sampai tahun 2010, memang kita jualan itu memang jualan untuk hari raya je. Masuk raya kita buka kemah dekat depan, kita buka payung kan, kita jual tepi jalan. And then kita, macam saya sendiri, saya naik motor pergi rumah jiran ke jiran, kampung ke kampung, kita jual rumah ke rumah kan. Tapi lepas daripada tu, mak saya kata why not kita try je jual tiap hari. Ada je orang nak beli. Bermula daripada satu hari RM5, RM20, RM30 sampai ratus-ratus, sampai ribu-ribu sehari kan jualan kan. Nak buat branding tu lama lah. Dodol Ani yang tepi jalan ni memang sangat lama. Jadinya orang tahu dekat Skincan ada satu kedai dodol yang sentiasa buka. Itu satu benda. Jadinya orang kata kalau daripada segi permintaan, betul. Waktu raya tu memang lebih lah. Waktu raya kita boleh buat 6 hingga 8 tan. Kalau musim-musim biasa mungkin kita buat 1 tan, 2 tan macam tu. Bulan-bulan biasalah. Dia memang perbezaan waktu peak. Dodol ni, makanan ni ialah makanan bermusim. Tapi kita cuba nak jadikan dia bukan makanan bermusim dengan cara kita offer goodies untuk customer-customer kita kan. Kalau diorang nak bungkus untuk jadikan hadiah kahwin kan, goodies untuk kahwin, hadiah goodies untuk majlis-majlis kerajaan kan. Jadinya kita boleh offer something packaging yang menarik dalam bentuk cup atau dalam bentuk sumi tadi. Macam-macam packaging kita boleh offer dekat diorang lah. Jadi nak bagi dodol ni kekal relevan bukan saja pada waktu musim perayaan. Jadi kita boleh kekalkan dia walaupun dalam kuantiti tak banyak macam musim perayaan, kita boleh jual pada hari-hari biasa. Okey, sehari kita buat lebih kurang dalam 45 kilo ke 50 kilo lah satu kuali kita buat. So satu hari lebih kurang 150 kilo kita boleh hasilkan satu kuali. Kalau kita betul-betul go maksimum, kita ada 6 kuali, kita boleh buat lebih kurang dalam 250 ke 300 kilo satu hari. So kapasiti kita untuk sebulan
kita boleh dapat bertantan lah, lebih kurang macam tu. Tengok macam mana kita punya permintaan. Kalau permintaan banyak, kita buat dengan lebih kerap lah. Perancangan kita yang paling terdekat ialah kita nak buat kedai baru, kedai yang lebih proper lah. Ada aircon semua. And then salah satu perancangan kita dalam RBC tu lah, kita nak buat museum, mini museum yang mungkin first kat Malaysia kot. Jadinya museum ni ialah sejarah-sejarah tentang dodol dekat Malaysia lah. Kita buat mini lah, sambil orang masuk museum tu, sambil orang boleh membeli kat tempat kita lah. Cuma je kita nak buat. And then kita nak properkan kita punya vending machine, sebab kedai kita sekarang dah beroperasi 365 hari sepanjang tahun. Kita ada vending machine, kita letak kat situ, orang malam pun boleh beli, tak ada masalah. Akan datang kita nak buat juga kita punya flavor baru, produk baru. Kita nak buat dodol cempedak dengan dodol mangga. Itu memang kita nak buat, tak terbuat-buat lagi. Sekarang dah ada dodol buah naga tadi kan. Jadi kita nak buat yang paling baru, dodol cempedak dengan dodol mangga. Sebab benda-benda tu kita lebih fokus kepada bahan-bahan mentah yang ada kat sekeliling kita lah. Benda-benda tu boleh kita dapat lah. Okay, second last kita nak edarkan produk-produk kita ni dekat area Semenanjung lah. Semenanjung Malaysia, masuk-masuk kedai-kedai makanan tradisional, R&R, macam tu lah. And then kita nak buat satu cawangan. Saya ingat satu cawangan dekat tempat rumah saya, dekat area Johor sana. Kita mungkin buat dekat satu gateway yang pergi menghubungkan ke area selatan, masuk ke Mersing tu, kita buat dekat air hitam. Bukan air keruh, air hitam. Itu perancangan kita akan datang lah. So kalau korang nak mencari dodol, wajik dan juga sagun, ialah makanan-makanan hiliran berasaskan kelapa lah, boleh datang ke Skincan. Kalau korang datang Skincan, berkunjung ke Skincan, boleh datang kedai kita, boleh cari kedai kita, namanya Dodol Ani. Boleh search Google, Waze, Shopee, TikTok, wajik dodol Skincan. Boleh search semua Dodol Ani, akan keluar lah. Akan keluar Dodol Ani di Skincan. So jemput datang, InsyaAllah rasa yang tidak mengecewakan.